Desmond tak sabar nak kahwin kan? Tak sabar nak kahwin. Saya plan 2026 lah. Nampaknya Luqman Faiz bakal menamatkan zaman bujangnya pada tahun depan. Kata Luqman, dia memang berimpian untuk berkahwin pada usia yang muda. Tak apalah kan, benda baik ni memang perlu dipercepatkan. Sebelum cakap tentang tu, macam mana dengan kerjaya Luqman Faiz sekarang ni? Sekarang saya buat event food festival. Macam sebelum ni saya buat konsert kan, Hakim Magistrate dengan Six Sense. Sekarang saya buat event Wonderfest. Yang akan datang ni dekat Ayong Kelang, Bukit Tinggi. Okey. Kenapa memilih untuk buat event sekarang? Sebab dia selari dengan apa benda yang saya belajar sebelum ni. Saya kan ambil degree dalam music business. So anything that has to do with money dalam music, saya belajar dalam itu. Jadi apa benda yang saya buat sekarang adalah benda yang saya belajar lah sebelum ni. Jadi minat. Jadi apa dia minat. Okey, bukan sebab dah tak ada produk keluar, main lagu. Dia tak ada show ni bermula dengan saya banyak reject. Itu dia. Cerita dia. Sebab saya start busy dengan belajar. Saya busy dengan belajar, and then habis saya belajar, saya terus intern. Habis intern, saya terus diserap masuk kerja. Habis diserap masuk kerja, saya jadi business partner terus. Jadi perjalanan tu lah, perjalanan hidup saya. Jadi sekarang saya lebih fokus kepada event lah. Jadi sekarang ini dah buat event, dah berbisnes kan, nampak kewangan pun sekarang makin stabil ke macam mana? Alhamdulillah. That's why Desmond tak sabar nak kahwin kan? Tak sabar nak kahwin. InsyaAllah lah, ada rezeki tu saya plan 2026 lah. Okey, calonnya macam mana pula? Yang tu rasanya belakang kamera tu. Belakang kamera, jangan depan sangat. Baik. Tapi memang dah ada lah. Alhamdulillah dah ada. So awal 26 tahun sudah mendirikan rumah tangga. Saya rasa benda tu sebab dia benda yang baik. Benda yang baik harus dicepatkan. Jadi saya rasa sebab saya pun dah ada orang cakap apa, pelbagai cabang kerja. Saya buat konsert, saya buat food festival, saya menyanyi. Jadi insyaAllah benda baik harus dicepatkan lah. Selain benda baik harus dipercepatkan, apa yang membuatkan Luqman tak sabar nak kahwin? Sebab mak saya. Jadi sebab bila saya dah kahwin nanti, mak saya kan single mother kan. Adalah orang nak tengokkan mak saya. Sementara saya kerja, bila saya balik, ada orang kat rumah. Macam mana pula kalau ada gadis yang patah hati bila dengar interview Luqman ni? Kita anggap tak ada jodoh lah kita. Kita sampai sini.